Salah mak cakap, ish tak payah duk percaya dengan media sosial. Cuba mai tanya tuan yang punya badan seperti saya yang rumah kena roboh dan pampasan sekupang pun tak dapat. Ini lagi kesian ni. Biasanya kes macam ni saya tak pastilah, ni berdasarkan pengalaman lah. Adakah biasanya dia jadi macam ni? Kalau kata dulu mungkin Tok Wan kita, Tok Nek kita ke generasi yang sebelum lah, dia pesan dia ataupun dia bagi secara lisan, kata kau duduklah dekat sini. Mungkin dia bagi dekat kawan dia sebab sahabat baik yang bantu dia segala urusan kan. Dia bagi secara lisan, letak, dan dia bagi kebenaran untuk buat rumah. Tetapi isu dia bila generasi yang seterusnya ni, yang ke belakang ni, bila sampai time kita, geran tu masih nama Tok Wan ataupun generasi yang sebelum tu. Bila sampai ke generasi sekarang, dengan tak adanya hitam putih, tak adanya apa, itu yang last dengan walaupun kita dah kena buat rumah apa semua, kita terpaksa roboh dan keluar daripada tanah tu macam tu je. Sebab apa? Sebab kita tak ada hitam putih ataupun dokumen yang sah mengatakan itu tanah tu telah diberikan kepada generasi yang sebelum tu. Tuan boleh share sikit yang tuan kena sampai kena roboh dan tak dapat pampasan ni, kenapa? Cuba share sikit.